Assalamualaikum. Pagi ni aku terima satu kes pintu terkunci melibatkan kanak-kanak terperangkap dalam kereta. Okey, jom kita mula. Kebiasaan kes macam ni selalu jadi sebab satu ayat, tinggal sekejap je. Okey, satu kesilapan kecil risiko besar pada nyawa anak kita. Hidup lah. Dari apa yang diberitahu oleh abang ni, dia tinggalkan anak dia sekejap je dalam kereta tu untuk mengambil adik dia di rumah pengasuh lah. Rumah pengasuh tu berada di hadapan kereta tu saja. Okay, dia pun tak sangka perkara macam ni boleh terjadi. Okay, tengah duduk pusing-pusing kereta ni, abang ni tanya pula apa yang terjadi. Aku pun beritahu lah kereta terkunci. Jadi aku teruskan suruh abang tu berjalan. Sebab Malaysia ni terkenal dengan pemandu yang prihatin. Okay, kanak-kanak yang terkunci ni berumur lingkungan dalam 3 tahun. Jadi kaedah biasa yang kami buat, biasanya kami akan gunakan ataupun kami akan buat kaedah memujuk atau menunjukkan cara-cara membuka. Okay. Dan adik ni ada menunjukkan tidak banyak peristiwa cuba untuk membuka kunci pintu, tapi disebabkan adik ni masih lagi kecil, kekuatan untuk menarik itu masih lagi terbatas, dan kami tetap berputus asa dan kami tetap juga mengajar menunjuk. Akhirnya adik tu berjaya membuka, menarik tombol kunci tu lah, dan alhamdulillah adik tu berjaya dikeluarkan. Okey, adik dia boleh senyum lagi. Mak dia punya lah nangis risau kat dia boleh senyum lagi. Okay, biasalah budak-budak ni ingatkan tu mainan, abang-abang bombol lah tu datang. Okay, jadi kita sebagai bapa perlu berhati-hati supaya perkara macam ni tidak terjadi pada kita. Video ni bukan bertujuan untuk mengaibkan mana-mana pihak, sebaliknya sebagai pengajaran kepada kita semua supaya perkara seperti ini dapat dielakkan. Okey, kita bukan nak cari salah mana-mana pihak, tapi video ni sekadar peringatan ataupun pengajaran kepada kita semua. Okay, walaupun kereta lama sekalipun yang tiada sistem alarm, bahaya kan bila kita letakkan anak kita sendirian di dalam kereta. Sebab apa? Dia boleh tekan tombol pintu tu ke bawah. Okay, ramai orang tanya masa bombol ni ada ajar ke cara nak buka pintu kereta terkunci ke, pintu rumah terkunci ke? Sebenarnya tak ada. Kami belajar daripada pengalaman, dan tak semua perkara diajar di dalam bomba semasa rekrut. Sebenarnya kita belajar di dalam balai daripada pengalaman yang ada pada anggota-anggota yang lama lah. Okay, sebab tu kita gelarkan anggota-anggota yang lebih sini pada kita tu cikgu, sebab dia ada pengalaman yang tak ada dalam teori. Jadi sekian saja video pada kali ini. Semoga video pada kali ini memberi manfaat kepada anda yang menonton, dan aku doakan kepada semua yang menonton dijauhkan daripada sebarang musibah. Dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.